ayam. Masak apa tu? Hari ni kita masak ayam masak kicap. Mula kita gaulkan ayam yang sudah dibasuh bersih bersama garam. Masukkan serbuk kunyit. Kita gaulkan dia sampai dia sekata. Bila dah sekata, kita boleh gorengkan ayam atau kita bakar sampai dia separuh masak. Sementara tu kita boleh panaskan minyak. Kita tumiskan 4 sekawan. Tumiskan sampai dia naik bau. Lepas tu kita masukkan bawang besar, bawang putih dan halia yang sudah kisar. Kita tumiskan dia sampai naik bau dan warna golden. Lepas tu kita masukkan cili kisar mengikut kepedasan. Kita tumiskan dia sampai pecah minyak. Kalau dah kering, kita boleh tambahkan air sedikit demi sedikit. Kita ulang proses ni sampai betul-betul pecah minyak. Lepas tu kita masukkan kicap manis atau kicap pekat. Lepas tu kita boleh masukkan sos tomato. Kalau nak gunakan tomato fresh pun boleh. Kita masakkan dia untuk seketika. Lepas tu kita masukkan ayam yang sudah kita goreng atau kita bakar separuh masak tadi. Kita masakkan dia untuk seketika sampailah ayam tu masak dan kuah tu pekat sedikit. Lepas tu kita masukkan bawang Holland. Lepas tu kita masukkan cili besar ataupun cili padi. Kita gaulkan dia sampai dia sebati. Lepas tu kita boleh masukkan irisan daun bawang. Kita gaulkan dia untuk seketika. Bila rasa kurang masin, kita boleh tambahkan sedikit garam. Bila semua dah masak, rasa pun dah okey, makanan siap untuk dihidangkan dan boleh makan bersama nasi yang panas. Jom makan!